Dan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Jap. Button, button tak jumpa, okey. Ah, okey, kita hari ini 6 Januari 2026. Kita mulakan halakah kita. Pertama kita halakah ni ada tiga tujuan. Tiga tujuan. Pertama, kita nak kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua, kita nak jadi 100% user Think Quran. Dan yang ketiga, kita uh, nak lafazkan apa, nak maknakan apa yang kita baca. Okey? Jom kita mulakan dengan Al-Fatihah. Jap, jap. Saya share ni jap. Hmm, hmm, ni ke mi ni? Jom kita mulakan dengan Al-Fatihah. Mudah saja. Kita tengok surah Al-Fatihah, kemudian kita maknakan Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah, kita mula. Okey, ini adalah dia punya terjemahan, tapi kita tutup terjemahan, kita besarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah, Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Rabb Alamin seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki pemilik. Yaumi hari adin agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau na'budu kami beribadah wa iyyaka dan kepada engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah kami sirata jalan mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sirata jalan allazina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan makdubi orang-orang yang dibukai alaihim atas mereka wala dan bukan ad-dallin orang-orang yang sesat. Jadi eh share kan? Share kan? Share. Jadi begitulah sedikit surah Al-Fatihah. Ah, jadi kita nak baca surah Al-Waqiah. Okay, Waqiah lima ayat. Boleh nampak Okay, boleh nampak. 5 ke 15? 15 lah macam semalam. So Al-Waqiah ni ada berapa sebenarnya? Al-Waqiah ni ada Al-Waqiah ni ada 96 ayat. Tapi kita baca 15 ayat yang pertama. Tutup ni, buka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza apabila waqa'ati ia telah terjadi. Waqi'ah
peristiwa besar. Laisa liwa'atiha kazibah. Laisa bukan, tidak, laisa tidak, liwa'atiha terhadap kejadiannya, kazibah pendusta. Hafizatun rafi'ah penjaga, merendah, hafizatun merendahkan, rafi'ah meninggikan. Iza rujati azuraja. Iza apabila rujati ia telah digoncang. Ia telah digoncangkan azu bumi, raja goncangan dahsyat. Wabussati jibalu bassah. Wabussati dan ia telah dihancur leburkan. Jibalu gunung ganang, bassah penghancuran. Uh, Fakanat haba'am mumbasa. Fakanat maka ia telah terjadi, ia telah menjadi habaan debu, mumbasa berterbangan, bertebaran. Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum dan uh, dan uh, wa kuntum dan kamu semua azwajan berpasang-pasangan, pasang-pasangan, salasa tiga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah maka para penghuni maimanati kanan, golongan kanan, yang sebelah kanan, ma apa yang, apakah, ashabu para penghuni maimanati yang sebelah kanan. Washabul masy'amati ma ashabul masy'amah dan para penghuni masy'amati golongan kiri, ma apakah, ashabu para penghuni masy'amati golongan kiri. Wassabikun as-sabikun dan orang-orang yang mendahului, orang-orang yang mendahului. Ulaika mukarrabun. Ulaika dan mereka itu tak ada dan, mukarrabun orang yang didekatkan, orang-orang yang didekatkan. Fi jannatin naim, fi dalam, jannati syurga, naim yang penuh nikmat, kenikmatan. Fi dalam syurga ke syurga ke syurga syurga. Dan di dalam syurga-syurga kenikmatan. Sullatun minal awwalin. Sullatun segolongan besar, mina daripada awalin orang-orang yang pertama. Wa qalilan minal akhirin. Wa qalilan dan sedikit, mina daripada akhirin orang-orang yang terakhir. Ala sururin mauzunah. Ala atas, sururin katil-katil, mauzunah disulam. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat, itu saja kita punya halakah. Kita baca Al-Fatihah, kita maknakan, dan kemudian kita baca Al-Waqiah 1 hingga 15. Dan menggunakan aplikasi Tingkuan ni, kita dapat hafal makna dia tanpa menghafal. Maksud dia, kita tak payah ulang kita sebutan kita tu, tetapi kita buat latihan. Kita buat latih to be, dan perkataan-perkataan tu dia akan termasuk sendiri dalam ingatan kita. Contoh dia, iza. Bila sebut iza, maksud dia apabila. Jadi apa yang saya buat latih to be tu, perkataan-perkataan tu dah nampak dah. Dulu kalau kita sebut sebutan, kita baca surah saja, kita tak nampak pun huruf dia. Tapi kalau sebut iza, alif hamzah kan? Betul ataupun alif? Alif hamzah, zal, baris bawah, baris atas. Betul tak? Okey, terima kasih Tengku Nosrati. Ini halakah harian ni.
Sebenarnya daripada 9.30 sampai 9.45 kita tak ambil masa saja. Jadi Bos Tengku Surati nak cuba ke? Sebab halakah ni dia kena cuba, kena buat. Ni bukannya program ceramah. Halakah ni adalah satu perkara yang kena buat. Dan halakah ni paling elok dia buat bersama uh, kalau lelaki-lelaki lah, kalau perempuan-perempuan lah. Tetapi dalam Zoom ni dibolehkan lah. Dibolehkan lelaki dan perempuan. Okey. Ada di sana ke Tengku Nurhayati? Sebab kita program kita dah habis dah ni. Pukul 9.50. Oh, nak tahu. Okey, tak apa-apa. Ni ini saya cuba kembalikan balik lah. Alangkah harian ni kita dah buat bermula daripada Februari. Eh, Februari eh. Yalah betul. Betul, ya betul kot. Februari 2024. Lepas tu saya berhenti. Saya berhenti kan. Sebab apa? Halakah harian ni untuk Circle Haji MY saja. Kalau halakah besar tu, kita bolehlah panggil public sebenarnya. Ini semua untuk bagi praktis. Praktis kita guna tengok Quran. Okay. Mungkin ada yang tak dapat datang malam kan. Pukul 9 suku. Jadi boleh buat 9 malam. Okay, Alhamdulillah. Dah 9.50 ni sebenarnya dah habis dah sebenarnya. Jap, jap. Bos Rosdi daripada mana eh? Ini bukan halakah harian ni bukan program motivasi eh. Ini program untuk kita maknakan uh, surah-surah yang kita baca. Bos Rosdi daripada mana? Tak ada. Boleh tulis di ruangan chat. Sebab ni bukan program mendengar, ni program praktikal. Okay, tak ada jawapan. Cantik lah. Okay, jadi terima kasih Tengku Nur Suryati dan terima kasih Bos Rosdi. Okay, kita jumpa pada pukul 9.30. Dia tak ambil masa yang lama. 9.30 hingga 9.45. 15 minit je. Okay, jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ni di-upload di YouTube. Nanti boleh tengoklah channel saya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Bye-bye semua.